Nih, kita dah pergi ni buah dia dah ni. Mok teh gading orang panggil. Dah orang panggil buah mok teh gading warna kuning macam ni. Kuning. Hari ni saya nak pergi semua kita tengok buah mok teh cak kuning dah. Buah mok teh kulit kuning. Kulit kuning ni bukan dia buah mok teh putih, buah mok teh masak dak. Tapi dia warna kuning ni atau masak sekarang ni. Jari nak nampak lah saya jari nak nampak. Sini ada kita nak tengok. Mari. Hari ni nak colek masuk ke kebun. Lang ke lang. Yes. Mai adik kun. Kita tengok buah mok teh dah. Buah mok teh kulit warna kuning. Buah mok teh jamil dulu dengan kata pohon ni 70 tahun dah rak. Kita tengok nak colek. Kita mari sapa di pohon buah mok teh warna kuning. Buah mok teh cak kuning. Ngok sila. Dah ngok boran. Pohon ni lebih kurang 70 tahun dah. Di belakang kita ni. Nak tinggi tu. Right. Ni pecah ada nampak buah hati saya nak zoom tagi tengok buah. Dah win nampak kita faham selalu dah. Kuning dah. Mari tengok. Be dia kata 70 tahun dah. Dah kita pergi jumpa dengan be beteh, rak wi beteh. Wayak kata tipai pounding ni dari mana? Dah nama gapo buah mok teh ni kita pergi jumpa. Ni, kita dah pergi ni buah dia dah ni. Dah tengok warna kuning pink gitu. Dah. Kuning sungguh tak ada hijau song dah. Ya. Dah. Kuning sungguh. Kita mau tanya beteh kata lagu mana tipai dia. Beteh. Ni dengan kata pounding 70 tahun dah. 70 tahun dah. Kau beteh kata kau beteh duk le perut tu. Ada kubek le perut lagi. Ada. Mek yak tak ada. Mek yak tak ada. Mek beteh kata kau masa beteh tak ada apa, tak ada kek lagi lah dah. Tak ada kek lagi tu. Pound ni ada dah. Maknanya umur dia tu lama. Lama. Dah. Lepas tu beteh tahu dah. Orang panggil buah mok teh ke apa? Orang tu dipanggil dulu tu mok teh gading. Mok teh gading. Gading. Buah mok teh gading orang panggil. Dah orang panggil buah mok teh gading warna kuning macam ni. Tak tahu lah kata gading ni cuma tipai dia lagu mana dah. Tak tahu yang mari mana. Orang tu ada mana dia gelar dia ni kayak gitu dah. Tapi kita nak try koyak tengok isi dia. Kita tengok isi dia. Dah nak supaya dengan hotel ni dah kita mai tengok. Dah. Betul belum kita dah. Kita nak koyak kita tengok isi dia dekat sikit. Ni isi dia ni. Ni. Hak ni kita kerak makan lagi dah. Kalau hak ambil tip dari pahau hak sot tu dia nak teng isi dia. Biasa tu kan. Kita mai try dah. Dah betul dah. Mai try. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya hotel ni dah dah. Mau ni. Kalau rumah telne cak merah rumah kita tu dia nak rasa masin juga. Dah. Masin wan bet tu. Hak ni manis dulu. Manis mari cak dulu dah dah. Baru satu yang masin. Dia manis dulu. Sedap. Sedap mulut jadi wan cam gitu. Dah. Tapi isi dia nak lekat putih juga sikit-sikit. Nak lekat juga putih sikit-sikit pai betih atas dulu tu. Ya lucu tak ada lekat putih. Ya lokah molek. Lokah molek dah. Wah besar. Boleh jadi lama-lama dia dah. Lama jadi. Okey kah. Ni, siapa saya tengok tek tak? Siapa panggil nama gapo, buah mok teh gapo? Komen lagi betul dah. Tempat-tempat tu panggil ada juga panggil tak suka dah. Bahasa Thai tu kalau lihat luk ngok panarai dah. Luk ngok pelak si leang. Seng pajuban noi tak dah hen. Seng pajuban tu nak gagi warna merah lah dah. Siapa tahu komen lagi dah. Ci deng ใช่ไหม อันนี้เป็นสีเหลือง ระวังติดคอนะเด็กกัดดีๆ